Ada yang bagi tahu cash is king. Nak beli emas pun gunakan duit. Apa yang kita kena faham, emas tersebut juga adalah duit. Tapi duit dalam bentuk yang lebih baik. Dan semuanya ada fungsinya yang tersendiri. Sebagai contoh, kalau tuan-puan berada di Malaysia, kita berbelanja menggunakan wang ringgit. Tapi kalau tuan-puan pergi ke USA, tuan-puan kena belanja dalam dolar. Tuan-puan tak boleh pakai ringgit. Dan cuba tuan-puan bawa ringgit ke US. Adakah ringgit kita akan laku di negara luar? Tapi berbeza dengan emas. Emas adalah alat kewangan yang bernilai di seluruh dunia. Emas tak perlukan surat beranak untuk pastikan ianya bernilai. Jadi sebenarnya tuan-puan kena faham. Itulah konsep mata wang untuk kegunaan transaksi semasa. Emas adalah tabungan jangka masa panjang. Untuk tabungan backup kalau tuan-puan nak pergi ke luar negara. Sama juga kalau kita nak belanja di waktu sekolah. Ingat tak dulu waktu hari kantin sekolah? Kita kena belanja menggunakan kupon. Macam mana nak dapatkan kupon? Kita kena bagi cash untuk kita dapatkan kupon. Waktu hari sekolah, kita kena belanja hanya menggunakan kupon. Kita tak boleh belanja menggunakan ringgit. Jadi tuan-puan, konsepnya sama sahaja. Setiap alat kewangan mempunyai fungsinya yang berbeza. Berbeza waktu dan juga berbeza tempat. Okey tuan-puan, semoga bermanfaat.